Tapi sekarang ni, Nina, ayat ada satu pandangan baru. Untuk anak muda kan, terutamanya yang berkerjaya nak membina kerjaya dan kehidupan, ayat rasa untuk ketenangan, kebahagiaan hidup, ayat nak menasihatkan anak-anak muda pilih tempat hartanah yang dekat dengan tempat kerja, walaupun kecil sedikit tak mengapa, kerana kita lihat kesesakan lalu lintas sekarang ini, 2 jam perjalanan satu hala itu bukan satu benda yang sangat rare, yang dah menjadi semakin normal. Kita mendengar 2 jam lah nak balik rumah, 2 jam lah perjalanan nak pergi kerja. Apa yang berlaku apa yang terjadi, itu sudah semakin normal. Kita lihat 1 jam, 1 jam setengah dah normal, 2 jam itu semakin normal. Dan bayangkan 2 jam satu hala, 4 jam 2 hala pergi ke tempat kerja adalah cara yang tidak produktif untuk anak-anak muda menghabiskan kehidupan mereka.